Hari tu ada yang tanya Steven, sebenarnya kalau nak checking ada charge ke tak? Sebenarnya checking, scan semua tak perlu charge, tapi ada dua keadaan yang kena charge. Pertama sekali, kalau contohnya macam ada masalah bunyi ke, advance sikit ke, kita kena buka alat ganti untuk double confirm, kita mungkin akan charge satu upah pasang untuk cek masalah bunyi tu. Yang kedua, kalau contohnya nak beli kereta tu, kita akan buat satu pre-purchase inspection diminta oleh owner. Kita ada charge 200. Sebenarnya flow tu kalau contohnya nak cek kereta semua boleh datang ke workshop sini. Bahagian kedua pula, contohnya customer tu dah sampai, biasa kita sini ada service advisor, kita kan tanya customer tu nak buat service ke, nak buat checking ke. Kalau contohnya ada misfire ke apa, service advisor kita akan tanya macam-macam soalan kepada customer tu, akan tanya dengan teliti. Step yang kedua, bila kita sudah ambil kereta tu, kita akan buat checking semua, lepas tu kita bagi satu quotation kepada customer. Kalau customer sudah setuju dengan harga tu, kita akan proceed pada repair. Selain quotation harga, SA kita akan bagi quotation masa juga. Lepas semua kereta ni semua siap, kita ada satu team leader untuk QC kereta tu sebab nak pastikan masalah tu dah settle.